Okay, hari ni tak plan sebab aku tak plan betul aku nak main. So aku tak bawa mic aku apa semua. Tapi aku memang nak review dah sebab saja lah ronda-ronda Penang ni rindunya tempat kerja aku ni. So macam yang dijanjikan, kita tak tahu lagi lah ni dah improve macam mana. Sebab dulu kami macam lah ni aku tak masuk lama dah, 5 tahun dah. So jom kita masuk Ghost Museum. Let's go guys. So aku dah sampai Ghost Museum. Okay, hampa tahu Ghost Museum dekat mana? So inilah Ghost Museum Penang. So ada dekat gate Lebuh Melayu. So kalau hampa straight daripada Street Art semua tu, hampa memang akan jumpa lah hampa cari gate Lebuh Melayu. Lepas tu hampa pergi straight dia hampa dapat Ghost Museum dekat sini. Boyfriend lama guys. Ex saya ni. Kah dah. Banyak rosah. Hai. So, saya tanya harga hampa. Harga dekat Ghost Museum ni berapa? Ni weekday lah. Weekday RM24. Kalau budak 16. Kalau OKU 16 jugalah. International, harga international lah. Oh tu harga international kalau weekday. Yang tak ada IC tu duduklah kat luar dengan junction. Tengok video ni tu. Kita jumpa adalah perkampungan Melayu lah. Perkampungan Melayu ni penempatan hantu-hantu Melayu lah. Jom. Wah, apa? Tambahan ni dulu tak ada. Hai, tumpah lalu. Tumpah lalu. Orang minyak ada kat atas. So ni adalah Pontianak tu. So kat sini dia akan cakap lah kat aku Pontianak apa semua kan. Nak lah. Dulu rambut dia tak macam ni, rambut dia panjang ni. Tapi dia masih kekal di sini dan ada beberapa penambahan. Kita di kawasan Toyo dan Langsui. Kalau tidak Toyo dah ada atas ni. Tak ada. Ni Toyo ni. Ambil dia lawa. So kat sini apa boleh pakai kostum. Boleh pakai kostum untuk tangkap gambar. So di kawasan Langsui lah. Orang mati banyak kan. Roh orang mati punya ni pakai ni tak senonoh gitu ni. So jom kita jalan. Dan juga kawasan Penanggal. Pokok besar. Di bahagian ni kat atas. So ni nampak tampilan punya ghost story Tanbi kan. So pada tahun 1970 pemandu teksi sering jumpa